Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, hari ini kita nak kongsikan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim menganjurkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 800 kali sehari untuk mendapatkan hati yang suluk. Apa itu hati yang suluk? Iaitu hati yang bersih, dia dalam proses penyucian hati untuk meninggalkan apa-apa hal dunia dan sentiasa membersihkan hatinya menyati Allah, menyati akhirat dan lakukan apa-apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang suluk ini ialah hati yang bersih yang insya-Allah menghindarkan rasa marahnya dan sentiasa tenang dengan apa jua yang dihadapi, sama ada dengan kutukan, kritikan orang ataupun melembutkan hatinya agar sentiasa dalam ketenangan insya-Allah. Dan ada juga amalan-amalan lain yang dianjurkan oleh para ulama, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali ataupun 1000 kali untuk melindungi diri, menyampaikan hajat-hajat yang besar insya-Allah, dan juga untuk gangguan daripada syaitan yang akan membolak-balikkan hati dan sebagainya insya-Allah. Jadi apa-apa saja amalan yang dianjurkan oleh para ulama adalah amalan yang baik untuk kita amalkan, dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sama ada sebanyak 800 kali, 786 kali ataupun 1000 kali, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat kepada diri kita di atas apa sahaja amalan yang kita lakukan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.